Tumpuan baru simpan emas macam ni ke? Tahniah. Tapi tumpuan mesti confuse kan? Bila tumpuan nak untung dalam simpanan emas ni? Bagi tumpuan yang nak tahu jawapan dia, tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan. Hai tumpuan, nama saya Putri. Basically, jika tumpuan nak untung dalam simpanan emas, tumpuan kena beli waktu dia murah dan jual pada waktu dia tinggi. Tapi, kalau tumpuan tengok pada harga emas hari ni, lebih kurang RM536, bermaksud itulah waktu rendah untuk tumpuan sebab benchmark harga emas hari ni adalah 500 lebih. Jangan tunggu pula RM400 kononnya baru nak bermula tau. So, tumpuan mulakan dulu simpanan emas tumpuan walaupun harga emas berapa sekalipun dan belajarlah simpan emas ni sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Ingat tumpuan, simpanan emas ni adalah untuk simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. So, mula, simpan, peram dan lupakan. Tahu-tahu je nanti tumpuan akan untung. So, bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas, boleh follow Putri Emas rapat-rapat dan klik saja link di bio. Ingat Mas, ingat Putri. Bye!